Pernahkah anda merasai semangat berkobar-kobar untuk melakukan sesuatu yang mulia, tapi tiba-tiba halangan datang? Mungkin kritikan pedas, penolakan menyakitkan, atau keletihan fizikal dan mental. Kita bermula penuh harapan, tapi rintangan itu seolah-olah mahu meragut kekuatan. Ingatlah, itu bukan tanda kita harus berhenti, tapi isyarat untuk mencari kekuatan lebih besar. Beribu tahun dahulu, dalam kitab suci, kita membaca kisah pembangunan semula bait suci Allah di Yerusalem yang terhenti. Ezra 4:24 menyatakan, maka terhentilah pekerjaan pembangunan bait suci Allah di Yerusalem. Ini mencerminkan mudahnya kita menyerah bila ujian melanda. Adakah penangguhan itu bermakna kegagalan? Atau ia adalah ujian iman, membawa kebangkitan rohani? Walaupun bait suci terhenti seketika, kisah itu tidak berakhir. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia sentiasa ada. Setiap kali kita rasa ingin mengalah, ingatlah kasih-Nya yang agung dan tak berkesudahan. Biarlah hati kita dipenuhi keyakinan teguh bahawa setiap cabaran adalah peluang untuk kita mendekatkan diri kepada-Nya dan menyaksikan kuasa-Nya yang ajaib. Jangan berhenti percaya. Kasih Tuhan sentiasa memimpin dan menguatkan kita.